Saya pula yang seseram kat sini. Tak adalah sebenarnya. Hey guys, so sekarang ni saya nak tahu pengalaman seram untuk Kak Aida Jebat. So sekarang ni apa pengalaman seram? Saya pula yang seseram kat sini. Tak adalah sebenarnya pengalaman seram bukan saya punya tau, tapi anak saya. Kita pergi ke satu hotel. Dan suddenly mungkin anak saya ternampak something yang menakutkan. Menangis, tak nak susu, tak nak makan, tak nak apa. So saya terpaksa check out pada 2.40 tengah malam. Check in terus check out. Dia rasalah beraroma macam tapi tak nampak apa-apa? Tak nampak apa-apa. Tapi sekarang ni saya seseram. Sekarang seram sebab tadi. So sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram untuk Kak Stacy. So sekarang ni macam mana pengalaman seram Kak Stacy? Okey, pengalaman seram pengalaman seram yang paling seram lah saya rasa, tapi tidak juga sangat seram disebabkan saya jadi mamak lah, itu yang seram. Tak apa, paling seram jadi mamak. Masa awal-awal dulu, masa lepas beranak, anak kecil lagi. So masa tu tengah jaga anak, lepas tu tiba-tiba almari pandai buka, nget. Sebab maybe baru beranak kan anak kecil di situ. Tahu apa saya buat? Saya jerit. Kau lari di situ. Apa tu? Dia terus lari? Dia diam, dia berhentilah. Apa tu tak buat lah. Tapi lepas tu sudah tidak. Jadi gunalah tips ni. Kalau nampak ataupun ada apa-apa yang menyeramkan, marah dia. Nah tu dengar, marah dia. Korang rasa lah kan, tak seram atau seram?